Apakah peranan istighfar dalam hidup kita? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, peranan istighfar sangat banyak. Tapi ustazah nak menyebut benda yang besar-besar yang tak boleh kita dapat daripada yang lain selain daripada Allah. Yang pertama apa dia tuan-tuan? Istighfar berperanan menghapuskan dosa kita. Tuan-tuan kalau datang kat ustazah, ustazah, oi, tolonglah makcik ustazah. Ampunlah dosa makcik ustazah. Makcik ni dulu masa muda-muda tak solat ustazah. Bolehkah ustazah ampunkan? Sesuatu yang tak boleh diberikan oleh manusia kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka yang pertama daripada istighfar ialah dikurniakan keampunan, penghapusan dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan, nama istighfar tu daripada perkataan ghafara. Subhanallah, dari segi bahasanya ghafara bermakna tutup. Tutup. Jadi bila kita kata istighfar, bermakna kita nak minta Allah ampun dosa kita dan tutup keaiban kita. Tuan-tuan, kalau tak minta lah Allah tutup keaiban kita, banyak tak aib kita tuan-tuan? Banyak. Ada orang nampak sekarang ni merelip-relip, tapi rupa-rupa dekat rumah tak merelip pun depan suami. Ya, dekat depan suami, ya Allah, kain batik dah tak ada warna dia pakai. Ya, nak bagi tahu apa? Aibnya seorang isteri yang berhias di luar tapi tak berhias depan suami. Ya Allah, ampun ya Allah, tutuplah ya Allah, jangan bagi orang halus tak tahu. Contohnya, tuan-tuan, siapa dia tahu kita bangun pagi tadi pukul berapa? Ya, bukan dengan tasbih bersikir-sikir ni dekat majlis ni, dekat dalam masjid. Rupa-rupanya kita pagi tadi subuh gajah. Tahu tak subuh gajah ni puan-puan? Ya, ke tak kena gajah, kena Dracula, dinosaur. Lebih kurang lah. Subuhnya pukul 8 pagi. Aib tak? Aib. Astaghfirullahalazim. Tutup ya Allah, jangan bagi orang tahu, malu ya Allah. Aku minta ampun dengan kau ya Allah. Itu makna istighfar. Menghapuskan dosa dan menutup keaiban dan kelemahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, peranan istighfar ialah menghindari kita daripada azab Allah. Ya, tak ada orang yang boleh menghindari kita daripada azab Allah kecuali Allah Azza wa Jalla. Betul tak puan-puan? Tak ada orang boleh hindar. Kalau nak datang puting beliung, wal-iyadhu billah, siapa yang boleh melarikan diri? Kalau nak datang banjir besar, tsunami, wal-iyadhu billah, mana kita nak lari tuan-tuan? Kalau Allah nak hujani dengan hujan batu, ya, yang boleh mati kita kalau kena hujan batu, siapa yang boleh menghalangnya kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Sebab itu bila kita beristighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Seolah-olah kita minta dengan Allah, jauhkanlah kami ya Allah daripada azab Engkau di dunia dan juga di akhirat. Yang ketiga tuan-tuan, ya, khususnya pada Puan Syarifah daripada Perket katanya, ya, kalau tak silap ustazah, Perket ni polis ya. Ya, hari ni tak pakai uniform Puan Syarifah. Takut orang takut ke apa, ya. Jadi yang ketiga tuan-tuan, peranannya ialah untuk membersihkan hati. Cuba tuan-tuan bayangkan, pagi-pagi nak pergi kerja, tuan-tuan dan puan-puan buat apa dulu? Kalau nak datang sini lah, mandi ke tak mandi orang halus tak ni? Mandi tak? Mandi. Kenapa kita mandi? Nak bersihkan diri. Kok ada liuk basi ke kan? Dia dekat rambut ke apa tadi, kita mandilah nak bagi bersih diri. Comel hotel datang dekat sini. Tapi tuan-tuan, yang bersihnya zahir je.
Yang hati bersih tak agak-agak? Wallahu a'lam, bergantung kepada orang yang istighfar ataupun tidak di pagi hari tadi. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan bersih tubuh badan saja, duk ke hulu ke hilir, pergi kerja, layan anak, layan suami dan sebagainya, tapi rupa-rupanya kita sedang mengendong hati yang busuk, hati yang kotor, hati yang hitam. Maka diseru untuk apa? Untuk beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, Ustazah ingat kata-kata Abu Bakar Al-Warraq. Abu Bakar Al-Warraq kata, hati itu ada 6 keadaan. Pertama, hidup. Kedua, mati. Ketiga, sehat. Keempat, sakit. Kelima, jaga. Keenam, tidur. Itu keadaan hati. Tuan-tuan dan puan-puan, nilailah hati kita masing-masing. Apakah dia hidup, sehat dan jaga, ataupun dia mati atau sakit dan berada dalam keadaan sedang tidur lena. Ya, adapun yang jaga dengan zikrullah, hati yang sedang tidur lena disebabkan oleh kelalaian kita, maka istighfar, istighfar, istighfar. Mudah-mudahan hati kita dapat package yang 3, hidup, sehat, jaga, insya-Allah.